saya, Muhammad Afiqman bin Abu Zaid. Pada hari ini, musim yang sangat kemarau dan panas dan kering. Hari ini, saya akan meninjau pelajar SK Kapur Medan. Adakah mereka menjimat air atau tidak? Oh, awak pelajar di sekolah sini ke? Kenapa? Awak sedang buat apa? Apa? Oh, musim ni kan musim panas. Salah. Macam ni caranya, ingat. Oh. Isi penuh-penuh. Macam ni caranya. Macam ni caranya untuk menyiram pokok. Jangan banyak sangat, nanti mati. Cuba awak buat pula. Oh, pandainya. Awak dah tahu cara menjimatkan air. Okey, jangan lupa jimatkan air. Jangan lupa jimat air tau. Ingat kawan-kawan, berhenti bazirkan air. Inilah cara